ramai orang dia salah faham tau Olivia. Dia Hmm. sangka moringa ni adalah ubat kepada kencing manis. Tetapi dia bukan ubat kepada kencing manis, tetapi dia membantu dengan mereka yang ada diabetes kan, dengan gula dalam darah ya. Betul. Kandungan gula dalam darah kan. Kadar gula dalam darah sebenarnya, bukan kandungan, kadar gula dalam darah. Cuba Olivia explain sikit, baca sikit kita punya yang kita dah kumpulkan maklumat-maklumat berkaitan kenapa moringa tu dia bagus untuk mereka yang ada diabetes, dia bagus untuk mengawal kadar gula dalam darah tu Olivia. Okey. Moringa membantu dengan gula dalam darah kerana sebatian daun dan bijinya melambatkan penyerapan karbohidrat, memperbaiki cara sel mengenalikan glukosa dan mengurangkan keradangan dan tekanan oksidatif yang mendorong ketahanan insulin. Okey. So dengar tu guys. Okey, dia bukannya ubat kan? Dia bukannya ubat diabetik, bukan ubat untuk darah tinggi. Betul. Kencing manis, bukan ubat untuk kencing manis. Tetapi dia membantu dengan kandungan gula dalam darah, kadar gula dalam darah. Ya. Dan sebab itulah orang ambil moringa kan Olivia kan. Sama ada anda memang dah pre-diabetik ke atau Ya, apa ke, sebab betul. ianya bagus sebenarnya Ya, kan. Itu fungsi moringa. Bila orang yang ambil ada kencing manis atau orang yang hanya nak amalkan moringa ni, orang tanya dengan kita berapa banyak nak ambil kan moringa ni. betul. Okay, kita dah meniaga moringa ni dah 2 tahun. Hasil jualan moringa ni pun dah banyak membantu rakyat, membantu Ya. mereka, rakyat yang tercicir kan, mereka yang dalam kesempitan. Sebab kita buat ni bukannya untuk apa orang kata tu, untuk keuntungan semata-mata, tapi kita Ya. ada satu perusahaan sosial. Kita boleh saja cakap dengan orang, ambil moringa tu sampai 2 paket sehari, Ya. 2 uncang sehari. Tak, kita kata kalau nak ambil moringa, minum 1 uncang sehari dah mencukupi tau Ya. saudara-saudari. Satu uncang sehari sudah mencukupi. Paling bagus minum pada sebelah pagi kan. Dan itu cara dia menyokong menyokong pula, membantu dalam menguruskan glukosa ataupun kadar gula dalam darah kita kan. Ini bukan kita buat cerita-cerita kosong, betul tak? Ya, betul. Ini adalah daripada kajian-kajian secara saintifik saudara-saudari. Ni nak baca sekali ke? Ada eksperimen dia? Eksperimen dia. Okey. Tak payahlah kot. Tak payah? Ah. Ya ke?